Allah, unit kali ni teres. Tapi ada 6 bilik. Teres 1 tingkat setengah. Kat mana tu Cik Yam? So, hari ni Cik Yam berada dekat Taman Maju, Masjid Tanah. Uniknya, unit kali ni, owner renovation siap dengan plan you all. Kau tengok rumah ni. Dalam kapus ni, 4 biji kereta boleh masuk. Dekat tepi ni pula, boleh letak kolam renang. Bahagian luar pun masih boleh parking kalau you bawa kenduri kendara ke. Ya Allah, you tengok cantik dah, cukup dah rumah ni. Yolah, kita tengok dulu dalam rumah. Dapur besar, ruang tamu besar. 6 biji bilik tau. 4 bilik air. So, kalau kita ada kenduri kendara dengan adik-beradik, tak payah risau duduk kat ruang tamu, tak payah. Tidur masuk bilik. Yolah, kita tunjuk dalam rumah dulu ya. Ali hebat memanah, kali ni Cik Yam di Masjid Tanah. Kalau anda nak tahu, unit kali ni special sangat-sangat tau. Sebab apa? Sebab ada 6 bilik. Dah siap renovate. Parking pun luas. Dapur pun besar juga tau. Nak tahu apa lagi menarik? Jom ikut Cik Yam tour unit kali ni. Kalau anda nak tahu, dekat depan ni ada 2 kolam ikan. Kalau tak nak buat kolam ikan, nak letak pasu bunga pun boleh juga tau. Kalau nak letak meja rehat, dekat depan ni pun boleh juga. Senang sikit kan kalau nak sambut tetamu nanti. Unit yang Cik Yam bawakan kali ni ialah unit teres 1 tingkat setengah berstatus freehold bumi lot. Berkeluasan 2,560 square feet dan build up 1,540 square feet. Unit kali ni ada 6 bilik dan 4 bilik air. Ada juga tahu 2 store. Asalnya unit ni teres setingkat je tau. Tapi owner tambah 3 bilik dekat tingkat atas menjadikan unit kali ni 1 tingkat setengah. Unit ni bukan renovate biasa je tau. Dah siap ada kelulusan majlis. Ada juga pelan rumah. Baru tengok luar unit ni je dah menarik kan? Belum tengok dalam lagi. Apa lagi? Jom tour dalam unit ni pula. Yuk masuk, yuk tengok ruang tamu. Cukup besar. Pintu pun dah cantik. Ini ruang tamu pertama dia tau. Jom Cik tunjuk nampak. Besar tau ruang tamu dia. Ini setakat nak masuk. Owner pun pakai kursi besar. So kalau setakat nak kenduri kendara, ada 2 pintu. Sini ada pintu. Sini pun ada pintu. So betapa besarnya ruang tamu rumah ni. Jarang kita tengok teres setingkat 6 bilik. Unit kali ni dah lah 1 tingkat setengah. Ada 6 bilik lagi. Ruang besar, bilik banyak. Ruang tamu dia nampak. Nampak ya? Besar. Ini baru ruang tamu pertama. Tengok ruang tamu kedua dia pula. Tada! Nampak? Ni ruang tamu kedua dia. Sebab tu saya cakap nak buat kenduri kendara ke tak payah pening. Depan boleh duduk, belakang boleh duduk. Yuk tengok bahagian dapur. Kenduri kendara, kalau mak-mak ni paling best duduk mana? Dapur. Jom kita tengok dapur. Nampak tak kebesaran dia punya dapur ni? Ya Allah, kalau nak rewang kenduri kendara, nak simpan barang pun tak payah pening sebab ada 2 store dekat bahagian dapur. Bawah ada 3 bilik, atas ada 3 bilik. Bawah yang 3 bilik ni siap dengan 3 bilik air lagi. Ada 2 bilik yang di bawah, siap dalam bilik tu. Ada bilik air, siap owner bagi table top. Besarlah you all. Tak payah nak pening kumpul adik-beradik dekat rumah ni. Yuklah, Cik Emro naik atas pula. Tadi Cik Ann cakap unit ni dah siap renovate kan? Owner dah siap renovate, tambahkan dapur, tambahkan ruang tamu, fully tiles, awning, plaster ceiling dan juga tabletop. Inilah dia kawasan ruang tamu pertama yang ada dalam unit kali ni. Yang sangat sesuai juga kalau anda nak buat untuk sambut tetamu. Nak letak TV kabinet boleh, nak letak 1 set ruang tamu pun boleh juga. Kalau tengok ruang tamu pun dah luas kan? Bilik master pun luas juga tau. Siap ada bilik air lagi. Bilik master ni muat tau kalau anda nak letak katil king, katil queen pun boleh juga. Tadi Cik Yam dah tunjuk ruang tamu pertama kan? Ni Cik Yam nak tunjuk ruang tamu kedua pula. Sangat sesuai tau kalau anda nak buat tempat untuk family rehat-rehat sambil tengok TV. Tak adalah mengganggu waktu tetamu datang kan? Cik Yam, agak-agak bilik lain luas tak? Jangan risau, bilik kedua dan ketiga pun luas juga tau. Kalau anda nak tahu, boleh muat katil king macam owner buat sekarang ni. Nak letak 1 set bilik tidur pun boleh juga. Kalau anda nak tahu, specialnya bilik ketiga dekat
dekat tingkat bawah ni dah siap attach kali dengan bilik air juga tau. Sesuai juga kalau anda nak bagi parents duduk dekat bilik ni. Unit kali ni pun sesuai juga tau kalau anda nak buat investment, nak buat rumah sewa boleh, buat tadika boleh, nak buat homestay pun boleh juga. Kaposh dah tengok, ruang tamu dah tengok, bilik master dan bilik pun dah tengok kan? Mesti anda tak sabar nak tengok dapur pula. Menariknya dekat bahagian dapur ni luas, selesa. Kalau nak letak meja makan kat dapur pun boleh juga. Kalau nak buat rewang dekat bahagian dapur pun okey sangat. Dekat bahagian dapur pun dah siap ada 2 store dan 1 bilik air. Kalau tengah masak-masak nak pergi bilik air dah senang juga kan? Dekat bahagian dapur ni pun kalau anda nak letak meja makan 6 seater ke, 8 seater ke, even 10 seater pun boleh juga. Betul tak Cik yang cakap dekat bahagian dapur ni luas sangat-sangat kan? Kalau anda nak buat rehat-rehat, nak lepak-lepak dengan family dekat bahagian dapur ni pun okey juga. Dekat tingkat bawah ni semua tempat dah tengok. Dari depan sampailah belakang, sampailah ke bahagian store. Jom kita tengok tingkat atas pula. Kalau anda nak tahu, dekat tingkat atas bukan ada 3 bilik je tau. Owner tambah juga dengan 1 bilik air dan 1 ruang tamu. Dekat setiap bilik kat tingkat atas ni, anda tak perlu risau sebab luas sangat-sangat tau. Kalau anda nak letak 1 set bilik tidur, nak buat store macam owner buat pun boleh, nak buat bilik study anak-anak pun okey juga. Ruang tamu dekat tingkat atas ni pun sesuai juga kalau anda nak letak 1 set ruang tamu. Bolehlah anda santai-santai, lebih tenang dan privacy bersama keluarga. Kalau anda nak tahu, unit ni pun dekat juga tau dengan kemudahan. Antaranya surau, short lot, masjid, sekolah anak-anak dan banyak lagi. Macam mana? Menarik kan unit kali ni? Dahlah besar, luas, boleh buat investment. Kalau nak buat duduk sendiri, lagilah okey. Anak itik, anak ayam, jangan lupa cari Cik Yam. You all tengok kawasan ni. Biasa kita tengok teres setingkat, paling banyak pun 4 bilik kan. Tapi unit ni dah lah 1 tingkat setengah. And lot 6 bilik. Tadi Cik Am tunjuk bilik bawah 3. Atas ada 3 bilik. Siap ada living. You all tengok ni. Nampak? Siap ada living. Lepas tu Cik Am tunjuk. Sini living. Sini lagi living. Bilik pun besar. Ada lagi bilik air. So kalau nak buat kenduri kendara, saudara mara datang, adik-beradik datang, tak perlu risau dah pasal bilik. Tak payah tidur luar bilik. Bilik kat sini dah banyak. So jangan lupa, siapa yang cari unit area Masjid Tanah, nak Cik Yam jual, nak beli dengan Cik Yam, jangan lupa komen, like. Jangan lupa, paling penting tekanlah button subscribe so you akan dapat notification kalau Cik Yam upload lagi. Bye!